understand kan macam mana life as a student ni. Lagi-lagi pula sekarang ni tengah bulan Ramadan. So, jangan lupa tengok sampai habis vlog A Day in My Life Ramadan Edition. Okay? So sekarang kita dah habis kelas and on the way nak pergi bazar. Hi guys, so sekarang ni dah siap, lepas tu sekarang ni dah sampai dekat bazar. So takut juga kalau banyak habis duit kat sini, tapi tak apa, kita sebagai student kita kena kawal guys. So jom tengok apa saya beli dekat bazar Ramadan. Banyak yang beli, ini pun banyak dah habis ni. So next kita akan berbuka sebalik setengah jam je. Dan sekarang kita nak pergi kedai makan. Hai guys, so tadi lepas kita dah berbuka dengan nasi Pattaya, lepas tu kita dah pergi bazar Ramadan dengan membeli belah tadi kan. Wah, ya. Kita jalan-jalan ni dah pergi mana wah? Sekarang dah pukul berapa dah ni? Oh, okay. Macam biasa, sekarang ni kan tengah bulan Ramadan ni apa lagi, sekarang ni kita nak pergi surau, lepas tu kita nak solat tarawih dulu. So, let's go. Jom. Okay, so sekarang kita dah habis solat tarawih. Wah, sekarang ni kita nak pergi mana wah? Dah malam dah ni. So sekarang ni kita nak pergi kedai makan, kita nak siap ke assignment sama-sama. So, jom. Okay, so itu sahaja daripada saya. So, bye.